Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hidayatul Adawiyah binti Azizan. Nombor matrik saya B220028. Hari ini kami akan membentangkan mengenai pemulihan projek perumahan terbengkalai di Malaysia. Industri pembinaan merupakan salah satu sektor utama yang menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi dan pemodenan sesebuah negara. Selain daripada industri perkhidmatan, pembuatan pertanian serta pelombongan dan kuari, industri pembinaan ini mempunyai impak besar terhadap ekonomi negara dengan kadar pertumbuhan tersebut iaitu 8.3% berbanding sektor lain iaitu Jabatan Perangkaan Malaysia. Namun industri ini juga berdepan dengan pelbagai risiko termasuklah kelewatan kerja, kemalangan, keruntuhan bangunan dan yang paling membimbangkan adalah projek perumahan terbengkalai. Isu ni sering kali menjejaskan kepentingan para pembeli rumah yang terpaksa menanggung beban kewangan tanpa dapat hak milik kediaman, contoh yang dijanjikan dalam perjanjian jual beli. Selain itu, projek perumahan di terbengkalai ini menyumbang kepada masalah sosial. Apabila kawasan yang tak siap menjadi terbiar dan berpotensi menjadi lokasi kegiatan jenayah serta menurunkan nilai hartanah di kawasan sekitarnya. Seterusnya, kita pergi kepada definisi. Projek perumahan terbengkalai didefinisikan sebagai projek yang tidak dapat disiapkan oleh pemaju dalam tempoh yang ditetapkan dan tiada aktiviti pembinaan dijalankan di tapak projek selama 6 bulan berturut-turut. Jadi menurut garis panduan rasmi Jabatan Perumahan Negara, ada 4 kriteria utama nak jadikan satu projek itu diklasifikasikan sebagai terbengkalai. Yang pertama, tiada kemajuan di tapak pembinaan selama 6 bulan berturut-turut selepas tamat tempoh dalam jual beli itu. Jadi yang kedua, petisyen pergulungan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi di bawah Seksyen 218 Akta Syarikat terhadap pemaju. Yang ketiga, syarikat pemaju itu diletakkan di bawah kawalan pegawai penerima dan pengurus iaitu receiver and manager akibat masalah kewangan atau pentadbiran. Jadi pemaju sendiri ini mengakui dia tak mampu nak menyiapkan projek secara bertulis kepada pegawai perumahan tu. Selain itu, projek tersebut mesti disahkan sebagai terbengkalai oleh Menteri Perumahan berdasarkan Seksyen 11 Pasal 1 Fasa A Akta Pemajuan Perumahan 1966. Dia apa petisyen pergulungan tu? Petisyen pergulungan itu dia permohonan rasmi kepada Mahkamah Tinggi untuk tutup atau membubarkan syarikat secara sah sebab syarikat tu tak lagi mampu beroperasi atau membayar hutang. Dan sekarang ni, Seksyen 218 Akta Syarikat 1965 tu dah dipinda. Jadi dia kena dah gantikan dengan Seksyen 465 Akta Syarikat 2016 yang membenarkan mana-mana pihak yang mempunyai kepentingan, contohnya macam bank, pembeli atau pembekal, untuk minta pada Mahkamah Tinggi untuk membubarkanlah syarikat yang gagal membayar hutang atau tidak lagi mampu beroperasi. Jadi jika mahkamah luluskan permohonan ini, syarikat itu akan dihulung, dihapuskan dan asetnya boleh dijual untuk membayar pembitang. Seterusnya, kategori yang pertama, projek yang mempunyai potensi untuk dipulihkan. Projek dalam kategori ini masih boleh diselamatkan kalau pemaju baru ni ambil alih atau kalau kerajaan sediakan bantuan kewangan khas. Projek ni selalunya dihentikan sebab masalah aliran tunai pemaju, kelewatan dalam kelulusan, pinjaman atau isu teknikal yang boleh diselesaikan dalam tempoh tertentu. Kategori yang kedua adalah projek yang telah diambil alih oleh pemaju lain. Dalam kes ni, pemaju asal mungkin telah muflis ataupun gagal untuk siapkan projek tu dalam tempoh yang ditetapkan. Itu yang menyebabkan projek tu terhenti. Jadi bagi pastikan projek ni tak terus terbengkalai, pemaju baru akan ambil alih projek dan pastikan dapat disiapkan dalam masa yang ditetapkan. Kategori yang ketiga adalah projek yang tak sesuai untuk dipulihkan. Ianya sebab isu tanah ketidakcukupan dana tu untuk teruskan projek atau pertindihan hak milik yang tak dapat diselesaikan.
Okey, yang keempat adalah projek yang telah berjaya dibaik pulihkan. Okey, ianya melalui usaha kerajaan di mana campur tangan syarikat pemaju, penyelamat atau penyertaan institusi kewangan. Contoh, projek Bukit Baru, projek Bukit Botak dan Taman Alam, yang mana salah satunya projek yang dapat dipulihkan. Kita pergi pula pada faktor projek perumahan terbengkalai. Salah satu faktor utama yang sebabkan projek perumahan terbengkalai ialah kemelesetan ekonomi dan kegagalan pemaju untuk mendapatkan pembiayaan. Apabila ekonomi negara dia mengalami kegawatan, pemaju dia berdepan dengan kesukaran untuk mendapatkan modal bagi meneruskan pembinaan. Jadi kos bahan binaan yang meningkat, kadar faedah pinjaman yang tinggi dan perumahan punya permintaan tu menurun sebabkan ramai pemaju kehabisan modal lalu dia tinggalkan projek tu separuh siap. Apabila kos pinjaman meningkat atau bank menghentikan pembiayaan disebabkan masalah projek, aliran tunai pemaju pun terputus dan pembinaan pun terpaksa dihentikan. Contohnya masa krisis kewangan Asia 1997. Nilai ringgit tu masa tu jatuh teruk dan kaedah faedah pinjaman pun dia meningkat. Ni pinjaman tu pemaju tu tak mampu nak tanggung kos bahan binaan yang melambung dan akhirnya dia gagal untuk siapkan projek. Jadi sebahagian besar tekanan ni dia berpunca daripada dasar kewangan ketat yang digalakkan oleh IMF. Walaupun Malaysia tak ambil pinjaman IMF secara langsung, kes seperti Taman Lembah Beringin tu dia jadi bukti yang projek itu siap 50% tapi dia gagal untuk teruskan sebab tiada dana tambahan. Dan seterusnya juga kita boleh minta ambil contoh COVID-19. COVID-19 lagi banyak lagi projek terbengkalai disebabkan ramai yang warga asing punya pekerja tak dapat masuk di Malaysia untuk teruskan projek pembinaan tersebut. Faktor yang kedua adalah tiada pengalaman dalam bidang pengurusan. Kelemahan dalam pengurusan pemaju merupakan antara punca utama projek terbengkalai. Sesetengah pemaju tak mempunyai modal yang mencukupi dan terlalu bergantung kepada bayaran pendahuluan daripada pembeli rumah untuk teruskan pembinaan. Jadi jika aliran tunai itu terganggu atau penjualan unit itu tak capai sasaran, projek sering dihentikan separuh jalan sebabnya tiada pengalaman dalam bidang pengurusan. Perancangan dan pengurusan ni, dia dua elemen asas perniagaan yang penting. Perancangan dan pengurusan di sini, dia merujuk kepada pengurusan aliran tunai dan pengurusan pentadbiran perniagaan. Jadi disebabkan terdapat sesetengah pemaju yang kurang mempunyai pengalaman dalam industri, maka mereka tidak berdaya untuk meneruskan projek. Yang ketiga adalah lebihan penawaran berbanding permintaan. Situasi ini berlaku apabila pemaju perumahan ni dia melancarkan projek berskala besar tanpa melakukan analisis pasaran yang komprehensif, jadi menyebabkan lebih banyak unit tu dibina berbanding bilangan pembeli yang berkemampuan atau berminat untuk memiliki rumah tersebut. Kebiasaannya, pemaju ni dia kurang membuat kajian tentang pasaran jualan rumah semasa dan akan menyebabkan kesilapan dalam pengiraan permintaan dan penawaran, demand and supply. Di laporan NAPIC ni pada tahun 2002 menunjukkan lebih 36,000 unit rumah tidak terjual disebabkan pemaju tu tiada modal untuk teruskan projek. Seterusnya kita lihat kesan projek perumahan terbengkalai ini. Yang pertama, kesan terhadap pembeli. Pembeli menjadi mangsa paling utama. Mereka dah bayar bab deposit dan ansuran pinjaman bank tapi rumah tak siap. Menurut KPKT, lebih 15,000 pembeli terjejas sejak tahun 2018. Jadi mereka terpaksa sewa tempat lain, tanggung dua komitmen dan alami tekanan emosi serta ketidakpastian masa depan dia. Yang kedua, kesan terhadap ekonomi. Projek yang gagal menyebabkan pemaju tu tak mampu bayar balik pinjaman. Jadi ini disebabkan pinjaman tidak berbayar, NPL tu meningkat dan boleh jejaskan kestabilan sistem kewangan. Menurut Bank Negara, lebih 20% NPL datang dari sektor hartanah. Jadi selain itu, kontraktor kecil untuk turut terkesan. Lebih 15,000 syarikat gulung tikar antara 2000 hingga 2022. Yang ketiga, kesan sosial. Tapak pembinaan yang terbengkalai itu dah jadi sarang jenayah.
tempat penyagahan dadah dan menyumbang kepada vandalisme. Bagi kawasan tu jadi terbiar, menurunkan nilai hartanah di sekeliling dan jejaskan kualiti hidup penduduk. Kesimpulannya, projek terbengkalai ini bukan sekadar isu ekonomi tetapi krisis sosial yang perlukan penyelesaian menyeluruh oleh semua pihak. Okey, cadangan pertama ialah menggabungkan pihak berkuasa tanah dan perancang ni jadi satu entiti yang bertujuan untuk wujudkan pendekatan yang lebih sepadu dalam pengurusan pembangunan. Okey, untuk pastikan berkesan ataupun tidak, perlu bagi perhatian dalam timbangkan permohonan pemajuan projek perumahan, iaitu dari segi penyeragaman kriteria dalam menilai untuk menilai permohonan pemindah milikan tanah, penyelarasan syarat penggunaan tanah, termasuklah perubahan syarat sekatan dan kategori tanah tu serta harmonikan prosedur pemecahan sepadan tanah. Okey, seterusnya pihak berkuasa negeri ni perlu pertimbangkan pandangan daripada pihak berkuasa perancang, agensi-agensi teknikal yang berkaitan dan pihak berkuasa tertentulah. Jadi pelibatan KPKT ni iaitu Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan ni sebagai agensi teknikal untuk dapatkan maklumat terkini mengenai keperluan pemajuan perumahan. Jadi aspek yang perlu dinilai ni termasuklah kesesuaian lokasi, struktur tanah, kemampuan kewangan pemaju, kewangan harga jualan, skala projek dari segi jumlah unit serta pengalaman dan kepakaran pemaju perumahan itu. Jadi di dalam seksyen Kanun Tanah Negara iaitu Seksyen 136 Fasa 1 berkaitan dengan pemindahan pemilikan tanah. Seksyen 79 Fasa 2 berkaitan dengan urusan tanah. Seksyen 120 Fasa 2 ni berkaitan dengan pecah sepadan dan Seksyen 124 Fasa 1 ni berkaitan dengan penggunaan tanah. Kepindahan ini akan memperkenalkan keperluan untuk dapatkan kelulusan daripada pihak berkuasa ni dan agensi teknikal ni sebagai syarat tambahan dalam proses kelulusan. Okey, masukkan Seksyen 108 dalam Kanun Tanah Negara ni dalam menyelaraskan fungsi pihak berkuasa dan perancang, yang mana dalam seksyen ni menghadkan pelibatan pihak berkuasa perancang dalam pengurusan tanah menjadi penghalang yang berkesan antara kedua pihak berkuasa tersebut. Okey, cadangan kedua, memperketatkan proses penilaian permohonan lesen pemaju perumahan. Okey. Untuk cadangan ni, pengawal perumahan ni perlu jalankan penilaian menyeluruhlah terhadap keupayaan kewangan ni yang merangkumi 3 aspek, iaitu yang pertama aset kecairan, yang kedua adalah kewangan dan yang ketiga adalah liability. Okey, penilaian ni penting untuk pastikan pemaju ni ada asas kewangan yang kukuh sebelum dibenarkan memulakan sebarang projek pembangunan. Okey, ianya ni membolehkan pemaju baru ni membina pengalaman, rekod prestasi secara beransur-ansur lah bagi kurangkan risiko kepada pembeli dan industri secara keseluruhan. Okey, seterusnya menghadkan bilangan unit ni untuk pemaju baru ni ada kelebihan dari segi pemulihan projek. Kalau projek dengan bilangan unit yang kecil jadi terbengkalai, jadi proses pemulihan ni akan jadi lebih mudah dan lebih murah. Okey, dulu pengeluaran lesen pemaju ni dikawal melalui sistem kuota yang mengambil kira 3 faktor utama, iaitu yang pertama keadaan ekonomi semasa, kedua situasi kewangan negara dan yang ketiga dinamik pasaran hartanah. Jadi sistem ni akan bantu untuk kawal pembangunan perumahan ni agar selaras dengan permintaan pasaran. Jadi penyelesaian ni sebenarnya mengambil inspirasi dari amalan di New South Wales NSW yang meningkatkan standard pembinaan yang kurangkan risiko kegagalan projek di mana pemaju di Malaysia ni perlu dapatkan kebenaran merancang dan kelulusan plan sebelum memperoleh lesen pemaju. Jadi cadangan dalam Seksyen 6 Fasa 2 ni, Akta 118 ni, iaitu Akta Pemaju Perumahan ni, dimasukkan bagi kurangkan risiko campur tangan politik dalam projek pelesenan di mana kuasa KPKT ni boleh bawa kepada penyalahgunaan kuasa. Okey, cadangan yang ketiga adalah memberi kuasa kepada KPKT ni untuk arahkan pemulihan projek terbengkalai dengan gunakan sistem bina dan jual. Okey. Dalam cadangan ni mewajibkan pemaju ni dapatkan insurans perumahan ni insurans perumahan yang diiktiraf oleh pengawal perumahan ni untuk melindungi pembeli. Jadi keperluan insurans ni perlu dipenuhilah sebelum pemaju boleh dapatkan lesen
pemaju dan permit untuk jual dan iklankan projek mereka. Jadi pelaksanaan sistem pembayaran 10% seperti yang diamalkan di NSW iaitu New South Wales ni melalui sistem buying of the plan iaitu BOP. Okay, boleh jadi penyelesaian lah yang praktikal untuk konteks di Malaysia. Jadi sistem ni kurangkan risiko kewangan pembeli dengan hanya perlukan pembayaran 10% pada peringkat awal. Bagi 90% hanya perlu dibayar selepas projek dicapai. Okay, bagi pengurusan sumber kewangan pula, kalau dana sedia ada ni dari pembayar akhir dan akaun pemajuan perumahan ni tak cukup, beberapa sumber pembayaran alternatif ni perlu dipertimbangkan. Jadi termasuklah sumbangan tambahan daripada pembeli, pinjaman tambahan daripada pembayar akhir, pinjaman mudah daripada tabung pemulihan projek perumahan terbengkalai iaitu TPPT, ataupun bantuan pemulihan daripada syarikat perumahan seperti iaitu SPNB. Okay, sebelum pemulihan ini dapat dilaksanakan dengan berkesan, jadi semua isu yang melibatkan pelbagai pihak yang berkepentingan ini perlu diselesaikan. Jadi ianya merangkumi urusan dengan pihak berkuasa tanah, agensi teknikal pihak berkuasa tempatan iaitu KPKT, bank peminjam dan pembayar akhir. Okay, bagi penembusan tanah projek yang telah dicagarkan sebagai jaminan untuk pinjaman titian pemaju terdahulu, proses ini penting untuk pastikan kelancaran pemindahan hak milik kepada pembeli setelah mereka selesaikan pembayaran mereka. Okey, cadangan yang keempat, cadangan yang akhir sekali ialah mewajibkan semua pemaju di semenanjung Malaysia ni untuk dapatkan insurans pembinaan projek. Jadi insurans ni akan berikan perlindungan menyeluruh kepada pembeli dalam dua aspek utama iaitu yang pertama risiko projek terbengkalai dan yang kedua kecacatan pembinaan. Okey, ini mengambil inspirasi daripada sistem New South Wales NSW di mana insurans ni merupakan syarat wajib untuk dapatkan permit owner builder. Jadi dalam sistem bina dan jual ni akan kurangkan risiko projek terbengkalai manakala insurans pembinaan ni akan berikan perlindungan tambahan kepada kecacatan pembinaan yang mungkin ditemui selepas penyiapan projek. Okay, jadi rangka kerja yang jelas dan komprehensif ni akan pastikan semua pihak termasuklah pembeli, kontraktor, pembiaya akhir, bank peminjam, pihak berkuasa tempatan, pihak berkuasa negeri yang memahami peranan dan tanggungjawab mereka. Okay, ini akan kurangkan risiko konflik dan keengganan untuk bekerjasama yang sering ganggu proses pemulihan. Jadi dengan adanya sistem pengurusan yang sistematik, proses pemulihan ini dapat dilakukan dengan lebih cekat dalam tempoh masa yang ditetapkan. Ini berbeza dengan ketiadaan sistem pengurusan yang sistematik akan menyebabkan kelewatan yang berpanjangan, kegagalan pemulihan yang sepenuhnya. Kita lihat pula pada kajian kes. Antara kajian kes yang saya ambil adalah projek penempatan semula Bukit Botak Selayang Selangor. Jadi projek ni dia dilancarkan pada tahun 1986 untuk 2,300 keluarga setinggal di atas tanah seluas 202 hektar. Dia diuruskan oleh beberapa pemaju swasta termasuk Delpuri Corporation Sdn Bhd dan ia digagal disiapkan berulang kali akibat masalah kewangan dan pentadbiran. Ni hak milik lot ni dia diserah kepada pemaju lama menyukarkan campur tangan kerajaan. Jadi projek Tenggandala ni selama lebih 20 tahun dan menjadi kawasan bandar hantu. Jadi pada tahun 2009 tanah tu diambil alih oleh Kerajaan Negeri Selangor. PKNS dia dilantik sebagai pemaju penyelamat dan berjaya siapkan 1,422 unit rumah menjelang 2012. Ini rumah ni dijual pada harga mampu milik dengan subsidi lebih RM79 juta oleh PKNS. Jadi pemilik akhirnya terima rumah selepas penantian 2 dekad 20 tahun. Kajian kes kedua pula Pangsa Puri Rimau Indah Bukit Rimau Selangor. Dia dibangunkan pada 15 Ogos 2001, 4 blok Pangsa Puri 5 tingkat dengan 350 unit. Ia menarik 600 pembeli sebab lokasi dia strategik dan dijadualkan siap pada 8 Mac 2015. Ada masalah iaitu pemaju asal meninggal dunia selepas menyiapkan 30% projek tersebut dan pemaju kedua muflis dan terlibat dalam kes jenayah. Jadi projek tu tergendala selama 5 tahun. Jadi pada tahun 2021, Bank Negara Malaysia ambil alih projek melalui tabung pemulihan projek terbengkalai iaitu TEPAT.
RM16 juta diperuntukkan untuk selamatkan projek ini bersama 2 projek lain di Selangor. Dan projek ni diteruskan dan bangunan dibaik pulih tu untuk dijual semula kepada pembeli. Kesimpulannya, projek perumahan terbengkalai ini bukan sahaja menggugat kepercayaan rakyat terhadap pasaran hartanah, malah diberi kesan langsung kepada pembeli, institusi kewangan dan pembangunan negara. Pembeli dia menanggung beban kewangan tanpa terima rumah manakala bank terdedah kepada pinjaman yang tidak berbayar. Kajian kes seperti Bukit Botak dan Pangsa Puri Rimau Indah buktikan bahawa campur tangan kerajaan negeri itu dan institusi kewangan tu amat penting untuk selamatkan projek terbengkalai. Dalam konteks penyelesaian, penlibatan pemaju penyelamat seperti PKNS dan peruntukan dana khas seperti tabung tepat oleh Bank Negara Malaysia wajar diteruskan dan diperluas. Undang-undang seperti Akta Pemaju Perumahan juga perlu diperkasa agar pemaju tu yang gagal tu dikenakan tindakan yang tegas. Di samping itu, pemantauan yang tegas kelulusan projek yang berasaskan kajian pasaran serta sistem insurans dan bina dan jual harus dipertimbangkan sebagai langkah jangka panjang. Secara keseluruhan dia, penyelesaian isu ini perlukan kerjasama strategi antara kerajaan, pemaju, bank dan pembeli. Informasi menyeluruh dalam aspek pentadbiran tanah, pengeluaran lesen dan pemantauan projek adalah kunci kepada stabilan industri hartanah. Maka, pendekatan dan penguasaan yang tegas perlu dilaksanakan demi melindungi kepentingan rakyat dan pastikan kelestarian pembangunan perumahan di Malaysia.